Siapa cakap Honda tak kena penyakit macam ni? Sama je guys. Ingat Toyota selalu jadi macam ni kan? Biasa Toyota kan? Jarang nampak Honda jadi macam ni kan? Yes, baru seorang jawab. Brother kita jawab ni. Ini baru betul orang tanya jawab. Nampak tak dia kata aluminium? Bermakna blok ni, casing blok ni, seketul ni alloy. Silinder head pun alloy. Itu sebab enjin kena tukar. Okay. So sebab apa Siki tak buat enjin ni? Bukan sebab benda ni. Bukan sebab jelly ni. Bukan Siki tak nak buat enjin ni. Kalau kau pernah tengok, Siki ada post video Vios 2021 enjin 1A2NR. Lagi teruk pada ni tau. Siki buat balik. Korang tengok kat channel Merah Siki ada buat. Lagi teruk macam ni. Bukan Siki tak nak buat Honda punya enjin ni. Honda pun boleh buat. Kalau kes macam ni, boleh je. Dia dengan customer kita buat, tak ada masalah pun. Okey, yang jadi masalah sekarang ni, enjin berkeladak ni pertama. Penyakit keladak ni nombor 2 guys. Penyakit utama dia overheat. Enjin ni dah overheat guys. Tak payah pakai stock leak sangat lah kawan. Yang bengkok tu bukan heat je, blok pun bengkok sekali. Sekarang ni nak jadi cerita, adakah kita sanggup berani menanggung risiko untuk menyelesaikan masalah 2 penyakit gila babi? Bukan 1 penyakit gila babi, tapi 2. Yang pertama, keladak ni lah. Mungkin disebabkan keladak-keladak ni hakisan daripada crankshaft, blok liner rosak dan sebagainya. So melibatkan ribu blok. Dah ribu-ribu bagai, kita buat ukur untuk silinder head, ada melengkung. Head tak cukup dengan melengkung, blok pun melengkung. Takkan kita nak skim blok? Blok nak skim, head nak skim, nak cari metal gasket pula nanti. Dah jadi satu kerja pula untuk model kereta ni. Ada perubahan, lari daripada timing. Masa tu kereta jadi 3 silinder. Awak ni pomen nampak gaya macam hebat sangat. Takkan kau tak boleh selesaikan masalah kereta aku ni? Aku naik Honda je pun. Siapa faham kat sini? Siapa faham?